Cari. Dia salah syarat-syarat sah mengikut imam. Muwafiq, masbuk dan beberapa masalah mengikut mazhab Syafi'i. Tak tanda muka surah berapa? Ha? 16. Rumah belah-belah belaka je. Mana banyak kali dah baca. Maka beg suku lah. Kitab ni beg suku. Dah banyak-banyak. Dah beg tarikh supaya beg. Faedah beberapa masalah. Ini faedah. Beberapa masalah. Sah berimam yang banyak bilangan rakaat. Sah orang tu semayang pada jenis banyak bilangan rakaat. Sah berimam yang banyak bilangan rakaat kepada yang sedikit bilangan rakaat. Orang semayang banyak bilangan rakaat semayangnya, boleh beriman kepada orang yang semayang sedikit bilangan rakaat. Dia nak katanya begitu dah tu. Orang yang banyak semayang, orang yang banyak bilangan rakaat, boleh beriman kepada orang yang sedikit bilangan rakaat. Kalau tak faham dah. Bahasa Melayu dah. Seperti semaya zuhur. Semaya zuhur tu banyak bilangan rakaat. Beriman kepada yang semaya subuh. Semaya subuh sedikit. Semaya subuh 2 rakaat. Semaya zuhur 4 rakaat. Boleh orang semaya banyak bilangan rakaat beriman kepada orang yang sedikit bilangan rakaat. Boleh. Lepas tu buat lagu mana? Lagu dia lah. Takkanlah lagu Langgar Kakung. Dia ada lagu tersendiri. Lagu dia ni nak mengaji. Keadaannya semacam makmum masbuk. Gaya dia semacam makmum masbuk dah. Yang semaya banyak bilangan rakaat, beriman kepada yang sedikit bilangan rakaat, semacam orang masbuk lah. Semacam makmum masbuk. Macam mana? Setelah imam beri salam, maka makmum tersebut mencukup bilangan rakaatnya. Dah kita beriman kepada sembahyang subuh. Orang sembahyang subuh dapat 2 rakaat. Lepas tu dia dapat 2 rakaat, dia beri salam. Setelah beri salam, kita makmum yang sembahyang zuhur tadi tak cukup lagi rakaat, ada 2 lagi. Kita pun bangun dah. Tu. Adapun imam membaca kunut. Sebab dia sembahyang subuh, dia baca kunut lah. Bagaimana makmum tadi yang semaya zuhur? Zuhur tak ada kunut dah. Tapi dah kita beriman kepada yang semaya subuh yang ada kunut. Bagaimana kiranya kita makmum tadi? Afdal. Makmum tu sama-sama berkunut dengan imam. Zuhur berkunut juga. Sebab kita beriman kepada orang yang baca kunut. Walaupun kita main zuhur sekalipun, afdal kita sama-sama baca kunut dengan imam. Manakala dia tak nak baca kunut, sah semayang dia. Tapi afdal. Kenapa nak tinggal afdal tu? Adapun imam membaca kunut, afdal makmum sama-sama berkunut dengan imam. Demikian juga imam semayang maghrib. Makmum semayang zuhur. Itu orang panggil semayang panjang bilangan rakaat, beriman kepada yang sedikit bilangan rakaat. Orang ni pula orang semayang zuhur, dia beriman kepada orang yang semayang maghrib. Macam mana kiranya? Demikian juga imam semayang maghrib. Makmum semayang zuhur. Jikalau imam membaca tahiyah akhir, imam membaca tahiyat akhir, at-tahiyah nak beri salam, dia dapat 3 rakaat, dia baca tahiyat akhir lah. Afdal makmum sama-sama membaca tahiyat dengan imam.
Walaupun tempat tu bukan kita baca tahiyat lagi sebab kita merah pun afdal kita bersama-sama dengan imam baca tahiyat. Dari hal tersebut boleh makmum mufarakah. Kok yang makmum sembahyang zuhur tadi beriman kepada orang yang sembahyang subuh. Makmum tadi boleh mufarakah. Makna mufarakah berpisah dengan imam. Bercerai dengan imam. Cerai tak berapa, tak tahu ikut dia tadi. Dari hal tersebut boleh makmum mufarakah dengan imam yang sembahyang subuh. Masa mana time mufarakah makmum tu? Semasa imam membaca kunut. Sebab dia ni tak usah baca kunut. Dikala imam baca kunut, boleh dia mufarakah. Manakala dia mufarakah, dia sembahyang seorang, tak beriman lagi dah. Dia nak mufarakah semasa imam baca kunut. Dikala dia beriman kepada sembahyang subuh. Tak imam tahiyat akhir sembahyang maghrib. Semasa imam tahiyat akhir sembahyang maghrib tu, yang makmum sembahyang zuhur tadi boleh niat mufarakah. Halnya hal mufarakah makmum tersebut tidak luput fadilah jemaah, tidak menghilangkan fadilah jemaah 27. Jangan dikata mufarakah tu boleh tak dapat pahala 27. Tak boleh. Sebab apa? Sebab bertepatan dia mufarakah. Kerana mufarakah makmum itu memelihara aturan semayanya. Itu antara sebab tidak hilang fadilah jemaah. Masalah romek-romek gini. Tersidak dalam kitab yang ni. Jadi, kalau orang mengaji, dia tanya dengan ilmu. Lepas tu kita nak takkanlah kita nak jawab ikut akal. Kita kena jawab ikut saluran ilmu juga. Kalau dia tak mengaji, nak jawab macam mana? Masalah makmum semaya sedikit bilangan rakaat. Tadi makmum banyak bilangan rakaat, beriman kepada yang sedikit bilangan. Ni pula makmum yang sedikit bilangan rakaat. Sah beriman kepada yang banyak bilangan rakaat. Sebagai contoh, orang semaya subuh sedikit bilangan rakaat. Boleh beriman kepada yang banyak bilangan rakaat. Beriman kepada yang sembahyang zuhur. Nak buat lagu mana ni? Kita sembahyang tak banyak bilangan rakaat. Tiba-tiba kita nak beriman kepada orang yang banyak bilangan rakaat. Kita nak buat macam mana? Yang sembahyang subuh. Subuh tu sedikit bilangan rakaat. Beriman kepada yang sembahyang zuhur. Macam mana weh? Maka bagi makmum tersebut, bagi makmum yang sedikit bilangan rakaat tadi, sebaik cukup bilangan rakaatnya sebab dia sembahyang subuh. Dah genap 2 rakaat. Ya imam tu sembahyang zuhur 4 rakaat. Makmum tadi harus tu boleh mufarakah dengan imam, bercerai dengan imam. Dikala tu. Dikala imam itu qiyam. Dikala imam tu berdiri bangun. Pada rakaat yang ketiga bagi imam. Semasa tu tempat mufarakah. Adapun mengikut imam, dikala makmum tersebut menanti imam padanya, jika imam pernah duduk di tempat tasyahud awal baginya, boleh juga. Dia ada 2 hal. Makmum semayang pendek rakaat beriman kepada yang semayang panjang rakaat. Hal yang pertama, dia boleh mufarakah dengan imam. Tetapi nak mufarakah makmum tadi semasa imam bangun rakaat yang ketiga. Satu hal. Hal yang kedua, boleh dia tak nak niat mufarakah. Nak ikut imam seterus sampai imam beri salam akan datang. Tetapi syaratnya dia kena tunggu imam. Dia nak bersama salam dengan imam tadi, yang semayang pendek rakaat tu. Dia kena tunggu imam di tempat tasyahud awal. Sekiranya imam pernah duduk baca tahiyat awal, boleh tunggu situ. Imam bangun rakaat ketiga, keempat, dia duduk tunggu. Terperuk atas sejadah situ. Untuk nak beri salam bersama.
Faham tak? Faham. Umur dah kemesek ke dia dah. Okey, kita tak tua apa ayah ni. Dia bodek. Pening kepala kita dia buat. Kalau imam tak baca tahiyat awal, tak boleh tunggu. Sebaliknya jika imam tidak duduk padanya pada tasyahud awal tadi, maka wajib niat mufaraqah. Tak ada pilihan makmum tadi. Kalau imam tak pernah duduk di tempat tahiyat awal, bagi dia tak boleh tunggu. Kena mufaraqah dengan imam. Kerana kalau tidak diniat mufaraqah di makmum tersebut, nescaya batal semayangnya makmum dah. Batal semayangnya makmum. Dia panggilnya ada lemak ni, ada santan. Adanya tak ada santan. Dia tak ada domeh. Ni nyonya ada domeh, ada santan. Jangan je kita jauhi lama macam tu lah. Masalah. Bagi masalah lagi ni. Masalah dalam kita tua, kita lama ni, kita moden baru dalam risalah kita. Makmum semayang maghrib beriman kepada yang semayang zuhur. Orang semayang maghrib. Kalau orang tertanya lah, apa lari jauh, timing tak? Tak kalah semayang maghrib boleh beriman kepada semayang zuhur. Kan kita nak bicara lepas boleh. Orang semayang maghrib beriman kepada semayang zuhur. Mengapa lari timing tu? Dia lari tu kerana ada sebab-sebab yang terlari itu. Tak kalah dia kata zuhur dalam waktu maghrib. Nak soal tu faham kau soalan tu. Atau main soal semata faham pun tidak. Dia kata orang tu dia qada semayang zuhur dalam waktu maghrib. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab dia sudah main maghrib, dia qada zuhur. Kebetulan di masa tu kita baru nak semayang maghrib. Itulah timbul ceritanya orang semayang maghrib beriman kepada zuhur. Begitulah angkahnya sebaliknya. Subuh dengan zuhur tadi. Bukan lagi timing. Kebetulan orang tu nak qada subuh dalam waktu zuhur. Berbetulan kita nak ambil zuhur. Demikianlah sebaliknya. Boleh. Sebab dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah, qada semayang tu tidak terhad pada bila-bila masa. Walaupun kita nak qada semayang isyak dalam waktu zuhur, boleh. Nak qada zuhur dalam waktu isyak, boleh. Cuma dia sudut afdal tu lain. Dia sudut sah tu sah. Dan juga kalau qada semayang malam pada waktu siang, sunat dibaca secara perlahan. Kita qada semayang isyak dalam waktu zuhur. Tak kalah kita semayang isyak yang qada dalam waktu zuhur tadi, kita nak baca semacam waktu isyak waktu malam. Kena baca perlahan. Walaupun qada isyak. Demikian juga kita qada zuhur dalam waktu malam. Boleh kita baca secara jahat. Sedangkan semayang zuhur bacaan perlahan. Tetapi oleh sebab kita qada waktu malam, boleh kita baca secara jahat. Secara dikuatkan. Dan qada semayang tu wajib. Kalau semayang tu fardu, wajib qada. Selagi ada hayat, dikandung jasad, wajib qada. Sekiranya tak beres qada. Dapat tahu oleh warisnya bahawa kematian dia masih lagi tersangkut hutang qada semayang dengan Allah Ta'ala. Maka kau dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kau dhaif ni.
Dia bolehkan waris tadi ambil harta pusaka dari si mati tadi, dia buat fidyah semayangnya. Satu fardu semayang yang ditinggal olehnya 1 cupak beras. 5 fardu sehari semayang 5 cupak. Setahun tak semayang, sekerak lori beras fidyah. Ataupun boleh juga 1 kaul lain diqadakan oleh waris. Wah, dia kata nak beli beras-beras mahal lah. Kita nak tolong qada boleh sebab dia tu waris si mati. Ataupun orang lain daripada waris si mati. Atau insan dia sebab sahabat dia dengan si mati yang tinggal semayang tadi. Nak tolong qada. Itu setelah dapat keizinan daripada waris si mati. Kalau tanpa dari keizinan waris si mati, dengan pada mana halnya dia tu orang asing daripada waris si mati, tak dibolehkan. Ini mengikut kaul dhaif. Tapi sungguh puan kaul dhaif muzahab yang muktabar dalam mazhab Syafi'i melaksanakan. Nanti Syekh Subki Al-Hafiz, Syekh Subki. Kalau benda dia meninggal dunia, dia buat fidyah. Syekh Subki. Jadi kata kalau ulama yang unggul kita buat, tak usahlah kita tak ilmu tu nak iktiraf, nak bantah. Ikutlah. Sebab tu ulama-ulama tok-tok zaman dulu, kalau berlaku kematian si mati, keluarga si mati tu buat berat fidyah. Kadang-kadang sebelum disemayang jenazah tu, dia buat fidyah tu. Buat fidyah tu. Sambil-sambil tunggu orang datang hadir nak semayang. Buat fidyah. Selesai fidyah orang pun dah ramai mari baru semayang jenazah. Lepas tu baru hantar ke kubur. Orang tu tua zaman dulu lah. Zaman dah ni tak tika. Fidyah tu tidak ada. Dia kata, bukan tak ada, ada. Cuma kau. Muktamad Syafi'i tidak ada. Tapi kaul dhaif, dia tu kaul dhaif tu. Kalau macam tu buat tahliah arwah tu muktamad kan. Dhaif juga. Nak kira dhaif juga. Nak buat atau nak buat sudah lah. Jangan dia kata tidak ada pula. Dalam mazhab Abu Hanifah, kalau berlaku kematian seseorang tu, yang tidak sempat mengqadakan semayang yang ditinggal di kaul yang masyhur. Pendapat yang terpilih dalam mazhab Abu Hanifah memfidyahkan semayang atas. Tapi fidyah kaul Abu Hanifah kena 6 cupak sehari semalam. Bukan 5 mazhab Syafi'i, 5 dia 6. Sebab jadi 6 dia kira semayang witir, sunat witir tu 1 fidyah. Sebab dalam mazhab Abu Hanifah semayang witir tu wajib. Mazhab Syafi'i kita sunat muakkad. Dari sunat itulah semayang sunat witir bulan Ramadan je. Hilang bulan Ramadan, witir pun hilang. Sama hilang. Walau setiap malam witir bukan bulan Ramadan. Cuma ringan sedikit. Kalau mazhab Abu Hanifah tu wajib. Wajib sunat witir dalam mazhab Abu Hanifah ni. Kalau dia tak semayang sunat witir, dia kira tidak dapat syafaat Nabi di akhirat. Beratlah lah. Mazhab Abu Hanifah. Lepas tu kita, lepas tu lah, dilaksanakan witir. Sembahyang sunat witir, kalau kita tak nak buat 3 rakaat, 2 salam. Hanya kita nak buat 1 rakaat saja pun boleh. Tetapi kita nak buat witir 1 rakaat tu, selepas daripada sembahyang yang lain sebelumnya. Kalau kita kata malam tu kita sembahyang sunat ba'diyah isyak. Lepas sembahyang sunat ba'diyah isyak 2 rakaat, boleh kita buat witir 1 rakaat. Yang tak bolehnya saja-saja kita nak buat witir 1 rakaat. Dengan tidak ada kaitan dengan sembahyang yang terlebih dahulu. Maka dengan sebab itulah eloknya kita ni
Lepas semayang sunat, lepas semayang isyak, kita balik semayang sunat, ba'diyah isyak di rumah. Kita tak buat selalu di sorang masjid. Kita buat di rumah. Kita balik di rumah, kita tak buat lagi, kita nak tidur dulu. Tidur punya tidur, mana kalau bunyi orang tarahim nak subuh, tak subuh lagi. Boleh kita bangun di masa tu buat semayang sunat ba'diyah isyak 2 rakaat tadi. Selepas semayang sunat ba'diyah isyak 2 rakaat, kita buat witir 1 rakaat. Tapi orang kita ni main podong habis. Dia kalau datang surah. Ba'diyah pun nak buat surah juga. Sebab apa? Sebab boleh jadi dia fikir, kalau kita balik rumah, terlepas dah semayang sunat ba'diyah isyak. Terlepas macam mana waktu isyak masih ada lagi. Maka lebih afdal kita buat di rumah semayang sunat daripada tempat yang kita berjemaah. Kita semayang sunat. Dia nak main polo, dia surah habis. Lelah jelai mari surah. Di rumah balik-balik buka TV. Pergi ada cantik atas. Padahal lagi tengok TV dah. Allah Rabbi. Jangan kaki TV dah. Balik rumah bayar sunat lah. Banyak. Tak tidur pun tak apa. Sebab rumah ni masjid yang kedua selepas pada masjid yang sedia ada. Yang tempat selayak kita beribadat. Kita nak berzikir, nak baca Quran ke apa. Ini pula masalah pula ni. Lepas semayang isyak, pakai wirid lebih kurang. Teguh baca Suratul Mulk Tabarakalladzi. Holo surah Taubah. Baca surah Taubah. Wirid lepas isyak tu pendek ketuk. Wirid semayang lepas isyak tu, wirid yang maksud, yang bahasa sunnah, yang tak sepatut ditinggalkan dia. Dia sebahagian wirid itu ditinggal. Subhanallah tak baca dah. Alhamdulillah tak baca. Allah Akbar. Baca wa ilahukum gitu gini. Baca doa pendek ketuk. Baca surah Taubah. Apa gitu? Dia kata, besar fadilah surah Taubah ni. Dia cakap pasal fadilah. Dia tak baca fadilah wirid. Sebab dia tak ngaji dalam bahagian fadilah aurat madaniyah wal qasyasiyah. Itu wirid maksud daripada Nabi. Pada kita tanya balik, adakah ditutup berjemaah baca surah Taubah? Atau ditutup selepas isyak baca surah Taubah selalu? Surah Taubah tu dia suruh baca sebelum kita tidur. Jadi kalau kita balik rumah tak kalau tidur lalu bacalah surah Taubah. Tapi nak pulung masa di masjid tu lalu, di surah tu lalu. Dia duduk serabut dengan langsung tak baca wirid selepas isyak. Baca wirid, habis wirid. Lepas tu surah Taubah nak balik baca seorang pun boleh. Tidak ditutup berjemaah. Dia kata kalau tak jemaah tak buat. Dia tak salah pandai-pandai dah tu. Dah kalau jemaah tak buat. Siapa dia suruh tak buat. Orang suruh baca dah nah. Itu masalah. Jadi terang. Komen saya yang hebat terangnya. Langsung tak berdiri. Salam kanan, salam kiri. Surah Taubah selalu. Baca wirid dulu. Nak kata menyamar pun boleh kelabu asap. Nyamar ni salam kanan, salam kiri. Kalau hok rajin semayang sunat. Ba'diyah. Kalau tak rajin mana cabut lari dah. Seolah bagi dia tak ada wirid. Dia ngaji mana? Apa kita nak tukang tahu? Saya ni mazhab Hanafi. Betul lah mu ni mazhab Hanafi. Hanafi mazhab ahli sunnah. Semacam Syafi'i juga. Setiap semayang ada wirid. Mazhab mana-mana sekali. Cuma beza masa berwirid tu ada sedikit perbezaan. Mazhab Syafi'i masa berwirid direct selepas semayang maktubah. Mazhab Hanafi wirid dia selepas semayang sunat ba'diyah. Bukan langsung tak ada wirid. Apa kita kata tak ada wirid? Kita buka juga lamaran muzhab-muzhab.
ada wirid. Tapi kalau tak baca selalu lepas isyak, malam tak berwirid dah, pakai belah dah, siapa tengok. Lepas semaya mak dia, ada wirid dah. Meluru keluar surga. Tak wirid. Kalau baca selalu keadaan kau baik. Sedangkan wirid lepas semaya ni Allah Rabbi. Lepas tu akan datang kita mengaji tentang Fadilah Aurat Madaniyah wal Qasyasiyah. Lagi Fadilah. Betul. Dah. Kat mana dah? Penelitian kok lain yang sampai hilang 3 pucuk. 16. Masalah. 17 dah. Masalah. Makmum semayang maghrib beriman kepada yang semayang zuhur. Boleh. Seolah lagi timing, tapi lagi pun boleh buat. Orang semayang maghrib boleh beriman kepada yang semayang zuhur. Daripada duduk semayang maghrib seorang tak beriman. Kebetulan di masa tu orang nak semayang zuhur. Semayang apa kenapa? Tak kalah maghrib tu orang tu zuhur. Semayang qadha lah. Dia qadha maghrib, qadha zuhur dalam waktu maghrib. Kita baru nak semayang maghrib. Boleh kita beriman dengan orang yang semayang zuhur tadi. Orang semayang tunai boleh beriman kepada yang semayang qadha. Orang semayang qadha boleh beriman kepada yang semayang tunai. Dah. Boleh. Makmum semayang maghrib beriman kepada yang semayang zuhur. Lepas tu nak buat lagu mana? Maghrib 3 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Maka makmum tersebut, makmum semayang maghrib tu wajib mufaraqah. Bercerai dengan imam. Jika imam tu qiyam, jika imam tu bangun pada rakaat keempat baginya. Zuhur dia ada 4 rakaat. Dia bangun rakaat keempat, yang makmum semayang maghrib tadi jika tu wajib dia kena niat mufaraqah. Dalam hal ini tidak harus. Tidak harus. Tak harus itu tak boleh sama sekali. Makmum tersebut menanti imam untuk sama-sama memberi salam. Tak boleh nak tunggu imam di situ. Bagi makmum tidak ada stesen menunggu. Kerana menanti makmum, kalau makmum duduk di masa itu, bukan tempat baginya bagi makmum. Kerana imam tidak bertasahuf di tempat. Kerana imam tidak ada tahiyat awal. Tertib semayang yang afdal. Susunan semayang yang lebih. Apa jenis semayang yang lebih? Yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Bilangan berjemaah semayang sekurang-kurangnya 2 orang. Wallahu a'lam. Tanda balik setakat. Kita akan baca pula habis ni risalah kita dah baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtir lana bihusnil khatimah. Wa la taqtim alaina ya Allah bisi'il khatimah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.